Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekali lagi bersama dengan saya Amir Vlog ataupun Syam ataupun Amir, saya ada dua nama. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, jadi saya teruskan lagi dengan video eksplorasi yang cukup menarik, cukup bersejarah di sebuah pekan warisan di negeri Selangor, masih di negeri Selangor, iaitu di Pekan Batu Arang. Dan sekarang saya berada di sebuah laluan terowong untuk melombong arang batu. Saksikan eksplorasi saya. Hari ini saya masih bersama dengan sahabat saya, dua orang, iaitu Dilema Vlog, Nabawi dan juga Nabawi Edition. Dan ini isteri yang setia menemani eksplorasi. Okey, sahabat saya dua orang ada di dalam sedang membuat penggambaran. Jadi sementara itu saya sajikan dengan pemandangan daripada luar. Jadi kalau kita tengok daripada laluan pintu masuk terowong ni, dia satu binaan yang kukuh sebenarnya untuk tujuan keselamatan pelombong-pelombong yang berada di dalam terowong itu nanti. Dan ini dia punya info board ya. Jadi boleh baca kat sini banyak maklumat-maklumat yang kita boleh perolehi. Kalau tengok gambar kan, pokok ni masa dia belum tumbang tu cantik, tapi bila dia dah tumbang tu aduh, kita tak dapat nak berada kat sini kat ujung ni. Sayang sekali. Sayang, seribu kali sayang. Okay, saya berada di dalam terowong bersama sahabat saya. Jadi kawasan ini sebenarnya berbahaya, jadi tak digalakkan untuk cuba-cuba aksi yang tidak sepatutnya. Kita pun tak tahu terowong ni berapa dalam, dia berselirat simpangnya, celah-celah mana. Jadi kita tengok sekadar yang kita boleh lah kan. Jangan cuba-cuba untuk berani-berani menduga. Okey, itulah tadi
sedikit sebanyak mengenai terowong arang batu ni yang terdapat di Pekan Batu Arang. Jadi seperti yang korang lihat sekarang ni, jalan bawah gelap dan dah ditutupi oleh air. Jadi jangan cuba-cuba untuk menduga kerana ia terlalu bahaya untuk anda. Tak kira pengalaman banyak mana pun, tapi ia terlalu bahaya kalau kita tak mengendahkan mara bahaya yang ada tu. Jadi sekian saja daripada saya, Amir Vlog. Sehingga kita bertemu lagi dalam eksplorasi yang akan datang. Assalamualaikum.